What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. What's good guys? Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam What's Next podcast bersama dengan saya Hezri Yassin untuk siri yang ke-8. Wow, dah siri yang ke-8. Pejam celik dah ke-8 ya. Alhamdulillah. Malam ini kita bertemu masih lagi dalam bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan. Dan Alhamdulillah ya, kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah SWT untuk berada dalam bulan Ramadan. Okey, baik. Untuk malam ini, siri yang ke-8, macam biasa, tuan-tuan boleh ikuti kami ataupun boleh tonton kami menerusi 3 channel ya, iaitu di TikTok dan juga YouTube WN Studio dan juga di Facebook PAS Selangor. Jadi untuk sesi ataupun siri yang ke-8 kali ini, saya teruja untuk nak memperkenalkan panel kita sebab satu, saya dah mengidolakan dia lama dah dulu. Lama, I think masa tu zaman-zaman Pakatan Rakyat. Back in 2011, 2012. Berapa belas tahun dah tu. Ke puluh tahun dah kan. Kemudian tu satu. Yang kedua, nak dapatkan dia ni, of course tak semudah lah. Orang YB kan, orang sibuk, orang yang penuh jadualnya. Tapi saya sangat teruja dapat juga malam ini. Ini dah masuk malam ni, kira dah 10 Ramadan. Alhamdulillah dapat juga bersama-sama dengan dia. Saya memperkenalkan iaitu Yang Berhormat Syafi'ingah, Ahli Dewan Negeri Sungai Ramal. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Good, alhamdulillah. 10 pertama Ramadan, alhamdulillah segar lagi. 10 alhamdulillah. Selalu orang asyik tekan 10 yang terakhir ni kan. Ni 10 yang pertama kan. Dapat juga jumpa, akhirnya dapat juga kejar YB ni. YB tadi solat tarawih di mana? Di dalam kawasan. Dalam kawasan. Saya ada 88 buah surau. Jadi satu malam kena 2 surau. Tak habis untuk 1 bulan Ramadan. Sebab kami buat sebelum Ramadan dah bergerak ke surau-surau dah. Aduh, rasa kita ni orang biasa ni biasa buat, kita panggil sebagai masjid hunting tau, ataupun orang panggil masjid hopping. Maknanya kadang-kadang kita hop satu masjid ke satu masjid lah, biasalah orang buat kan. Tapi tak adalah sampai 88. Okey, dahsyat. Okey, baik, alhamdulillah. Anyway, terima kasih YB. Akhirnya saya rasa dah berapa kali dah ni WhatsApp dapat juga. Terima kasih banyak, walaupun yalah macam tak dapat juga kan, tapi dia alhamdulillah dia berjaya juga memenuhi jemputan. Dan untuk siri kali ini tajuk seronok, iaitu Selangor bahagiakah kita. Sebab Selangor ni nanti kita cerita lebih lanjut lah. Kita ni nombor terakhir ni kan dalam betapa tidak gembiranya Selangor ni, dan itu adalah fakta. Dan nanti YB akan kupas lebih lanjut dan sebagainya. Okey, kita nak pergi kepada permulaan macam biasa. Kita nak sembang santai dengan panel kita. Of course, YB Syafi'ingah boleh memperkenalkan diri, latar belakang, belajar. Are you a pure Selangorian ke, ataupun tak tahulah kan, lahir Terengganu ke, lahir Sabah ke, kita tak tahu kan. Dah berhijrah ke Selangor berpuluh tahun, we don't know. Sila kenalkan diri YB. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang handsome, kacak bergaya. Kita macam sebaya lah. Macam sebaya. Yes. Walaupun saya kalau tolak Lotino, saya paling tua lah di Dewan Negeri Selangor, mewakili PAS ni. Tapi gaya macam dia paling muda ni. Alhamdulillah, berkawan dengan orang muda macam tu lah. Ya, of course. Syafi'ingah berasal dari Tanjung Karang, Selangor. Okey. Jawa campur Banjar, jadi Bon Jovi. Banjar campur Jawa. Bon Jovi. Tidaklah. Okey. Asal Tanjung Karang, IC 10. Okey. Alright, jadi, sama kita. Memang purely anak Selangor lah. Selangor sama. Dan dilahirkan, membesar, bersekolah, sekolah menengah, sekolah tinggi pun berada dalam negeri Selangor. Saya berakhir di... tapi bukan di Tanjung Karang sajalah. Bukan Tanjung Karang lah. I Di see. Selangor lah. Berakhir di Universiti Melayu dengan my first and second degree daripada UM. Insya-Allah. Jadi sepanjang itu memang duduk dalam Selangor lah. Sorry, interesting. First and second degree, YB ambil apa? Saya ambil Syariah and Law. Masya-Allah. And then bila master pergi kepada politik Islam.
bawah syariah. Di dalam syariah ni yang saya belajar, kita belajar semua yang dipelajari oleh pelajar law, dengan civil law, Yes. criminal law, Yes. dan tort law, semua kita belajar termasuk dalam tanah. Cuma kita ada extra on syariah angle. Ya. Jadi dalam pengajian kami buat 4 tahun belajar semua, ada minor subjek. So dalam minor tu saya ambil siasah syariah, politik Islam. Yep. So, daripada situlah saya memang sangat gemar dengan kerja-kerja Islam ni, sebab bukan sangat gemar, wajib dah. Jadi kewajipan kepada kita yang belajar ni untuk mendaulatkan syariah di tanah air yang saya cinta ini. Saya punya first penulisan dalam kajian ilmiah saya ialah politik. Menegakkan, Ini tulisan apa, degree? Yes, Oh, menegakkan negara Islam di Malaysia melalui pilihan raya. Boleh tak boleh? So saya dah buat kajian di situ. Itu budak-budak lah kan. Masa tu latihan ilmiah kita panggil. Belajar-belajar mengkaji macam mana kita nak baca data, macam mana politik di Malaysia. So menjadikan adalah sikit keberanian untuk masuk dalam bidang politik di satu masa nanti. Kita tak tahu bila lah. Jadi, dan daripada pelajaran ni menunjukkan kita ada satu hala tuju. Bukan bercempera tak tahu ke mana kan. Bila kita ada hala tuju, kita akan cari sesuatu yang mencapai hala tuju itu. So daripada sekolah menengah, sekolah dapat first degree, second degree, buat PhD. Okey. Tapi separuh jalan. Okey. Memang tak mampu nak siapkan ketika itu kerana Sambung? Ada plan nak terus? saya ada plan untuk sambung lagi I see. buat PhD insya-Allah. Masya-Allah. Kesibukan ketika itu adalah sebagai ahli majlis perbandaran. Kita kerajaan ketika itu 2008. Itu nanti kita nak tanya juga tu. Kita banyaklah cubaan dan cubaan. Tapi itulah kehidupan. Iyalah. Ada masa yang kita struggle, ada masa yang enjoy. Ya. Nak tanya ni, YB Tanjung Karang. Boleh ngomong Jawa? Iso. Weh, kita minggu lepas, sesi lepas panel memang orang Jawa. Dapat juga memang back to back ni kita. Ya, masya-Allah. Oh, okey. Saya boleh Banjar, boleh Jawa. Sebab Keluarga saya hidup, memang rumah pun Selangor. rumah saya orang luar Selangor. I see. Okey. Maksud kata memang belajar sekolah pun Selangor, kemudian Universiti Melayu lah. Tapi Universiti Melayu pun dia ada bagi dua. Dia ada yang Selangor, dia ada Kuala Lumpur. Ya. Second degree pun Universiti Melayu. Ya. I see. Okay. Adakah sebab YB belajar siasat syariah tu, siasat Islamiah tu, yang menyebabkan YB nak ke arah politik ke, ataupun memang dari sekolah ataupun dari remaja dia dah mungkin dah terlibat, dah tengok pimpinan-pimpinan membuatkan aku pun satu hari nak YB lah ke macam mana? Tidak. Minat saya ialah pertanian. Pula. This is something new. Bukan politik. Saya belajar daripada ayah saya daripada kecil bertani. Walaupun ketika itu kita memang mengulau lah. Tak adanya nak rajin-rajin pergi sawah, pergi urus kelapa, tak ada. Malas semua. Tapi dipaksa oleh ayah. Cumanya bila sampai dah tua-tua ni, minat tu masih ada. Sebab itu ketika saya melepaskan tempoh adun bangi ketika itu, saya bertanding pilihan raya parlimen, saya kalah. Memang saya prefer untuk kalah lah. Sebab bila tak menang ni, saya dapat buat apa yang saya nak buat. Apa dia? Saya buat pertanian. Saya tanam durian, Musang King and kuncu-kuncunya lah. Oh, no wonder. Jadi dia menarik minat yang lama nak kita buat tu. Dapat buat dalam tempoh 4 tahun itu. Saya tak tanam kat mana YB? di somewhere lah. Okey. Ada Saya bagi hasilnya tahu lah. kan ada orang kerja orang ni. Okey. Dan ada hasilnya semua. Hasil alhamdulillah. Sebelum hasil tu keluar, saya berjinak-jinak dengan perniagaan durian. Saya jual durian. I see. Okay. Satu hari, saya masa tu PKP kan, lepas PKP kita pakai mask lah. Pakai mask. Saya jual durian. Bila orang tanya harga, saya beritahu lah, kita kena ramah lah orang jual kan. Ni jenis apa, isi color apa, rasa macam mana, nak makan macam mana. Yang kata, macam kenal suara ni. Dia kata.
Macam kenal suara ni. Saya baru tahu lah kan. Cuma buka emas dia kata. Confirm. Wabi Syafi'i dia kata. Takkan Wabi jual durian? Wabi dia tak ada pencen ke? Bukan masalah pencen tak pencen. Masalah kita minat pertanian dan perniagaan pertanian. Jadi memang syok jual durian ni Hasri. I have new question ni. Okay, go on. Memang syok jual durian ni. Cuma cabaran pun besar lah. Contoh? Kita beli dengan modal yang mahal. Okay. Cuba tak laku. I see. Atau buah tu rosak. Buah tu muda. Faham. Kita buang. Dia tak bagi customer kita. Of course. Cabarannya ialah kita akan habis kos banyak lah. Of course. Jadi pertanian tu adalah sebahagian daripada kehidupan saya dan minat saya. Cuma bila cakap pasal politik ni bukan saya nak masuk politik. Okay. Tapi dah dicampak ke situ. Sebab yang pertama kita belajar. Yang kedua kita ni aktif dengan gerakan Islam. Daripada kampus lagi. Okay. Dengan jamaah-jamaah ni kan. Dan bila dah keluar kampus, tinggal di Bangi, orang tulis sebagai ketua pemuda. Tak lama lepas tu ketua cawangan. Jadi dia bergerak tangga ke tangga sampailah kita menang masa Pakatan Rakyat 2008. Saya dipilih sebagai ahli majlis perbandaran. Yes. Di situ saya belajar yang betul-betul kita belajar tentang berpolitik bermasyarakat. Jadi alhamdulillah dengan itu dapatlah menyambung pengalaman tu bila tahun 2003 mencalonkan sebagai calon di DUN Bangi ni. Saya adalah DUN Bangi terakhir abad ini. Oh ya, sebab lepas tu persembarangan Sungai Ramal. Namun tukar. Okay. Alright. Nanti kita belum lagi nak masuk best lagi introduction, belum lagi nak sembang tentang politik dan sebagainya. So kenapa YB belajar law tu minat pula ke atau macam mana? Kenapa tak belajar ke arah pertanian? Belajar ni mengikut apa yang kita ambil ketika kita sekolah tinggi. I see. So saya bersekolah agama. Yang pertama sekolah menengah di Syamudin Kelang. Kemudian ke sekolah menengah agama wilayah persekutuan. Saya menjurus kepada syariah. So syariah ini dia ada kait langsung dengan undang-undang. Of course. Dan juga politik. Of course. Jadi mungkin aliran tu membawa saya ke dunia politik. Okay. Begitulah. Bukan yang lain tak membawa tu, tapi syariah dan politik memang rapat. Okay, sorry soalan klise. Tapi memang minat law. Ya, saya minat law. Okay. Yalah, bukan apa. Sebab kadang-kadang ada orang, general speaking, belajar because of mungkin mak dengan ayah yang suruh kan, ataupun ikut adik-beradik sebelum ni, padahal minat lain kan. Memang YB memang into law lah. Mak ayah saya petani. Dia tidak kisahlah ambil apa. Faham. Yang bestnya saya dipilih sebagai pembahas ketika tingkatan 2. Okay. Pembahas. Jadi apa bara aku ni bahas tak reti apa. Bila kita pilih pembahas ni kita rasa best lah. Kena berhujah, cari fakta, kena study. Rupanya dia tu lining kepada law. Kita ada persamaan lah. saya juga masuk pembahasan, jadi pembahas terbaik. Tapi tak ambil law. Law pun masa tu kawan-kawan, bila kita dah habis belajar kan, kawan-kawan junior semua ingat saya proceed law. Okay, interesting. Maksud kata memang kiranya YB memanfaatkan ilmu yang dibelajar sekarang ni dengan current situation sekarang, dengan penglibatan YB dalam politik. Saya tidak masuk politik sebab plan. Sebab lepas saya habis first degree, saya mengajar UiTM 2 tahun. Saya mengajar UiTM 2 tahun sebagai pensyarah. Tapi rasa tak best lah mengajar. Saya buat further study. Saya sambung belajar, saya buat full time. Memang lepaskan jawatan, tak ada gaji, mohon beasiswa Melaya, dapat sikit lah untuk menyambung degree. Saya habiskan 2 tahun setengah master saya. Sebab saya nak jadi pensyarah yang lebih baik. Atau pilihan saya tak nak jadi pensyarah. Kalau saya tak jadi pensyarah, saya akan jadi peguam. Jadi rupa-rupanya pilihan yang kedua tu kena. So saya ambil lesen guaman syariah di beberapa buah negeri, bermula dengan Selangor. Dan saya praktis sebagai peguam syar'i bermula daripada tahun 1995. Jadi usia saya berkhidmat saya peguam ni dekat-dekat 20 tahun. 20 tahun. Antara mungkin yang awal dalam guaman syar'i lah.
Tapi hari-hari bermain dengan isu keluarga lah. Masalah perkahwinan, masalah kahwin lari, masalah perceraian, masalah jaga anak, masalah Oh, ini ada kaitan macam-macam dengan lah. kebahagiaan negeri Selangor ni. Nanti kita nak tanya yang tu ni. Oh, no wonder lah. Yelah, masa awal-awal juga saya kenal YB. Sebelum YB dah kot masa tu. Orang panggil Ustaz juga kan? Ya, ya. Ustaz Syafiq Ingah. Betul. Okey. Sebelum kita pergi kepada politik yang YB nak bawa. Cerita sikit perjalanan politik YB. Sebab you've been with Pakatan Rakyat sebelum ni kan? Ya. So cerita sikit. Pernah menang, then kalah yang parlimen, then menang balik sekarang. Perjalanan dari awal lah, dari awal. Orang ramai nak tahu ni. Saya dari Tanjung Karang. Tapi bila almarhum isteri saya menjadi pensyarah di UKM, saya berpindah ke UKM. I see. Ke kawasan Bangi. Di Bangi ni saya habiskan tahun pertama saya menyiapkan master degree saya. Saya ulang-alik naik motosikal daripada Bangi ke UM. Masa tahun? 89, 90. No, 93, 94. Master. Oh, okay. Dah habis degree belum tu? Sekolah rendah. Belum sekolah rendah. On the way. Tadikah ke sekolah Sama rendah? ada you masih muda atau I dah tu. Saya siapkan saya master degree tahun 95. Saya dah... Okay, saya tak nak sebut saya dah ajar berapa. Tapi saya sekolah rendah. Di Bangi saya masih buka my own company, practice saya program syar'i. Di situ kita berjinak-jinak dengan parti. Okay. Dan pilihan kami sekeluarga adalah PAS. So saya daftar sebagai ahli PAS seumur hidup, suami isteri seumur hidup. Aktif sebagai ahli jawatankuasa dalam rancangan undang-undang di kawasan. Waktu itu ulangan. Kemudian orang pilih sebagai ketua pemuda dan kepada ketua cawangan PAS masih berkhidmat sebagai program syar'i. Bila masa kita dapat kerajaan 2008, mereka nak orang yang boleh menjadi ahli majlis tempatan. Saya di MPKJ lah. Dan semestinya orang yang full time itu adalah first priority. Kalau mereka yang bekerja makan gaji, dia ada masa yang terhad. Jadi kalau program ni lebih masa lebih untuk diurus sendiri. So saya di antara calon yang dinamakan oleh pimpinan di kawasan naik ke negeri sebagai ahli majlis perbendaharaan Kajang. Jadilah saya bermula dengan politik yang hampir separuh masa di situ. Ahli majlis ni dia punya khidmat macam YB. Dia YB kecil. Yes. Dia terus masuk longkang, masuk belakang rumah orang. Waktu tu nak cakap lah, memang teruk lah kerja Selangor ni ketika itu. Sebab longkang tak terurus, sampah tak terurus dengan baik, rumput tak putus, lampu tak main, jalan teruk. So kita ketika itu baru ambil alih kerajaan daripada Barisan Nasional. Memang bertukuh lumus lah keadaan negeri Selangor, termasuk ahli majlis seperti kami ini, untuk menyantuni rakyat dan menyabarkan rakyat serta menguruskan perbandaran supaya lebih baik. Dan 5 tahun itu menjadi pelajaran kepada kami ahli majlis ini untuk meningkatkan kecemerlangan negeri Selangor. Sehinggalah bila masuk term yang kedua, itu Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar, term yang kedua lebih cemerlang. Sebab apa? Sebab peringkat negeri, Menteri Besar, Exco, YB, ahli majlis, ketua kampung, semua komited untuk menjadikan terbaik Selangor ini. Mengubah daripada persepsi dahulu, negeri maju tapi sampah tak terurus, kepada negeri kaya tapi perbandaran tak terurus. Jadi kita bertekad untuk memperbaiki negeri Selangor. Alhamdulillah. Masa tu belum YB lagi kan? Belum YB, ahli majlis perbandaran. So kita bertukar lumus bekerja bersama pimpinan negeri menjadikan perubahan yang baik untuk negeri Selangor. Berlakulah apa yang kita cita-citakan tu. Dan bila habis ahli majlis, masuk PRU ke-13 2013, nama saya naik. Saya menolak. Biasalah orang PAS mana nak terima, dan mana ada orang PAS yang mencalonkan diri dia. Bahkan prinsip PAS ni pun, kalau orang tu menawarkan diri, awal-awal lagi dah kena tendang.
Betul. Sebab kita tidak mencari makan sebagai ahli politik. Ahli politik, betul? Tak mencari makan sebagai yang berhormat, tidak. Tapi kita berkhidmat bila dipilih oleh rakyat. So saya menjadi YB, menang 2013 sehingga 2018 berkhidmat sebagai Adun Bangi. Ya. Adun Bangi. Masa itu. Dengan penduduk ketika itu 75,000 pengundi, bukan pengundi, 75,000. Hari ini 105,000 dalam DUN saya. Naik 30,000. Jadi dia punya cabaran tu berbeza lah. Dan cabaran ketika kerajaan dengan pembangkang juga berbeza. Itu nanti kita cerita lain. Maksudnya YB 2013 sehingga 2018. Okey, detail pula cerita yang kalah parlimen tu. Sebelum kita break, nanti kita belum nak break lagi. Minta YB cerita dulu. Bila PRU ke 14 Ya, yes, betul. Okey. Saya diberi dua pilihan untuk menjadi calon di DUN atau di parlimen. Oh, diberi pilihan. Oleh pimpinan. Saya kata, why not dua-dua je? Oh no. Jadi saya punya pilihan ketika itu untuk pergi ke parlimen. Okay. Saya nak lawan DAP. I see. Saya tahu menang, kalah dalam tangan, menang belum tahu. Kalah dalam tangan, menang belum tahu. Saya lawan Ong Kian Ming. Okay, right. Parlimen sedang ketika itu. Alright. Memang majoriti Melayu tu di bawah 50% lah. Kenapa saya nak pergi ke parlimen? Sebab saya nak merasa perbezaan. Berkhidmat kalau diberikan mandat oleh rakyat. Tapi tak berlaku lah. Jadi DUN saya tinggalkan dari kepada calon lain, kepada sahabat kita, tapi DUN pun tak menang, parlimen pun tak menang. Yang best tak menang tu ialah saya boleh jual durian, saya boleh buat kebun durian, saya boleh jual baja durian dan bermacam-macam berkaitan dengan durian. Alright. Okay, sikit lagi sebelum break. YB masa bersama dengan Pakatan Rakyat dulu menjadi exco kan? Ya. Timbalan speaker. Timbalan speaker. Yes. Maksudnya macam mana awal-awal terus dipilih menjadi timbalan speaker ataupun dia bukan awal-awal, dia ada proses dikah atau macam mana, dan pengalaman YB as timbalan speaker masa tu? 2013 lepas menang saya menjadi YB biasa. Ya. Dalam beberapa bulan saya dipilih sebagai ketua whip PAS. Yes. Pindah dari tempat belakang pergi ke depan sekali. Ketua whip. Tapi tak lama juga, 2-3 bulan saja kerajaan bertukar daripada Tan Sri Khalid kepada Dr. Sri Azmin. Dr. Sri Azmin berbincang dengan pimpinan, dia kata hasil perbincangan pimpinan PAS minta saya pegang jawatan timbalan speaker. So saya pegang jawatan timbalan speaker lah. Tapi yang tak bestnya ialah jawatan itu ditandingi dalam Dewan Negeri Selangor. Okey. Pertama kali dalam sejarah jawatan timbalan speaker diundi secara live dalam Dewan Negeri. Walhal perbincangan antara Pakatan Rakyat ialah ESCO ni diberikan kepada PKR, DAP PAS sekian-sekian jumlah, speaker kepada DAP, timbalan speaker kepada PAS. Okay? Itu pun DAP nak lawan. So ketika mencalonkan nama timbalan speaker, nama saya dicalonkan oleh Datuk Iskandar, ketika itu ESCO PAS. DAP mencalonkan wakil dia, Eng Swee Lim, sebagai cabaran kepada saya. Walhal sebelum tu perbincangan dah setuju sekian-sekian. Tak sepatut bertanding, tapi tak apalah, bertanding pun ketika itu PAS solid menyokong saya, PKR solid menyokong saya, DAP solid menyokong DAP. Jadi itulah lambang-lambang setiaan, tak setia kawan lah, tak setia kawan dalam parti. Waktu tu Pakatan Rakyat kan? Ya, Pakatan Rakyat sepatut tak berlaku macam itulah. Tapi lah, itu adalah sebagai cubaan, ujian, dan saya pegang jawatan timbalan speaker dalam dekat 4 tahun lah. I still remember. Okay, Alhamdulillah. So kita dah dah of course sedikit, bukan sedikit, banyak juga dah tahu cerita. Saya pun tak tahu dia minat apa, yalah kan, dengan duriannya dan sebagainya.
So, kita nak sembang kali ni, tadi dah pasal latar belakang diri dan juga cerita tentang politik. Tapi kali ni tentang, since dah YB ni, apa mungkin YB nak bawa dan sebagainya, khususnya di Dun Sungai Ramal. Tapi kita break sekejap. Sekejap je, tak lama, okay? I'll be back. Kita jumpa nanti. What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. Alright, kita bertemu kembali dalam What's Next podcast siri yang ke-8 dengan tajuk Selangor Bahagiakah Kita, bersama dengan idola saya, handsome orangnya. Pakai t-shirt pun lagi handsome daripada saya. Okey, saya nak bagi tahu, okey, tuan-tuan macam biasa boleh follow dan juga boleh ikuti kami secara live melalui 3 channel. Ya, TikTok dan YouTube WN Studio dan juga di FB PAS Selangor. Dan macam biasa, What's Next Studio ni kita bukan saja menceritakan tentang politik. Tidak, of course ada. Tapi kita juga menceritakan tentang isu semasa, tentang kerjaya, tentang anak muda dan sebagainya. Tapi fokus dari sudut pandang negeri Selangor. Alright, so kita ada panel kita yang handsome, segak bergaya bersama dengan kita malam ni kan. Walaupun terawih, dari jauh datang juga ke sini. Kita dah cerita tadi, dah berkongsi tentang latar belakang dia, pelajaran, macam mana into politik. Okey, nak tanya YB lah. YB pengalaman Pakatan Rakyat Kerajaan. Sekarang sebagai pembangkang. Bezanya apa YB? Sebagai kerajaan, kita sibuk dengan produk kerajaan negeri. Okey. Okay? Hampir setiap hari kita akan pergi menawarkan kepada masyarakat apa yang negeri ada. Right. Okay. Dan sampai ke rakyat. Hari ini sebagai pembangkang kita melihat produk Selangor tak sampai ke bawah. Okey. Tak sampai. Boleh. Jadi sebagai Betul. pembangkang ni kita kecewa. Ya. Kalau kata kerajaan ni kaya, produk dia berbagai-bagai produk. Tapi rakyat mengeluh. Bukan setakat tak sampai, tak tahu pun. Betul? Setuju? Tak tahu langsung. Bahkan satu prosedur baru ialah kena mohon online. Ya. Lagi dia orang tak faham. Kita jangan fikir rakyat kita ni semua rumah banglo. Betul. Cerdik ke tidak. Mereka yang ada rumah bertingkat ni sangat ramai. Di kawasan saya pun sangat ramai. Dan mereka memerlukan produk kebajikan. Tapi mereka tak tahu. Nak apply pun tak tahu, dapat lagi tak tahu. Jadi itu kecewa. Sebagai pembangkang, kita tidak berkhidmat macam dulu. Pembangkang tugasnya adalah menegur. Bukan setakat menegur ketidakcekapan kerajaan negeri, menyampaikan produk negeri Selangor, bahkan kita kena tegur polisi-polisi tak ada yang boleh membangunkan masyarakat. Kita ambil contoh. Selangor dalam indeks kebahagiaan negeri Malaysia adalah yang tercorot sekali. Terakhir. 14 negeri, Selangor yang ke-14. Tercorot. Bermaksud kita tak bahagia. Kenapa? Masalah sampah pun tak bahagia. Masalah kesesakan lalu lintas pun tak bahagia. Semua ni adalah menyumbang kepada ketidakbahagiaan rakyat Selangor. So saya kembali ke Dewan Negeri Selangor, tanya kerajaan negeri, apa polisi negeri untuk meningkatkan kebahagiaan negeri Selangor? Tak ada polisi. Sedangkan fungsi negeri adalah buat dasaran polisi. Kita bukan cakap soal buat membangunkan ekonomi negeri, memperbanyakkan pelaburan, meningkatkan pendapatan. Bukan tu je fungsi negeri. Kita ada rakyat yang nak makan hari-hari, yang berhadapan dengan kos sara hidup hari-hari, yang berantakan keluarga hari-hari. Kita perlu santuni mereka dengan apa? Dengan dasaran polisi. Buat dasaran polisi membangunkan jiwa dan jati diri rakyat Selangor. Selangor tidak ada. So kita bercakap, saya sendiri sebagai antara orang yang paling banyak bercakap tentang polisi dan dasar keluarga. Supaya kita melihat serius perkara ni. Hari ini, bila bercakap tentang indeks kebahagiaan paling corot, itu baru cakap umum saja. Lihat detail apa dia? Detailnya adalah kita ada masalah keluarga yang kronik di Malaysia dan Selangor. Kita perlu bergerak untuk selamatkan keluarga kita. Saya ambil contoh. Kes dalam keluarga. Kes yang tragis. Remaja hamil bawah umur. 60% adalah disumbangkan daripada Lembah Kelang. 60% Lembah Kelang. Ya. Dan
remaja hamil tu perempuan lah. Ya. Dan kita tak menyalahkan perempuan saja. Ada pelaku dia. Ya. Pelaku dia orang dewasa ataupun rakan sebaya. Rakan sebaya. 77% mengaku melakukan hubungan jenis sehingga hari ini tanpa serik dan tanpa menggunakan kondom. Itu remaja bawah umur. Wow. Data ini menyakitkan hati kita, jiwa kita. Saya berkhidmat sebagai program syar'i ni dekat-dekat 20 tahun. Melihat masalah rumah tangga ni saban hari. Ya, sebab tadi YB bagi tahu pengurusan keluarga kan? Yes. Dan konsekuensinya adalah anak-anak kita. Generasi akan datang. Cucu kita macam mana? Kehidupan mereka macam mana? Mereka ni hampir tak terkawal. Bila tak terkawal ni, masalah ni akan merungsingkan negeri lah. Patutnya negeri ambil dasar yang konstruktif supaya mengawal mereka. Kalau boleh YB kongsi sikit facts and figure, numbers mungkin macam tadi 60% tu dari tahun bila ke tahun bila tu? Saya ambil data federal lah, bukan data Selangor. Tahun 2019 hingga 2024, Menteri Wanita Datuk Seri Haji Hanensy merekodkan 5 tahun ini jumlah remaja hamil bawah umur ialah 21,114 kes. Bermakna kalau kita bagikan ikut tahun, ikut bulan, ikut hari, kita akan dapat figurnya ialah 9 hingga 10 kes sehari remaja hamil bawah umur. Serius. Sebab tu kalau kita tengok di pusat-pusat penjagaan remaja hamil, kita ambil contoh Baitul Solehah Johor Bahru. Kita salutlah kepada rumah jagaan ini sebab mereka menjaga remaja-remaja yang terlanjur ni supaya mereka ada jati diri kembali, bangun kembali untuk hidup seperti orang lain walaupun terpaksa carry anak mereka yang ditinggalkan oleh si jalang-jalang orang lelaki-lelaki yang tak bertanggungjawab, ini. Jadi mereka ini mendidik anak-anak ini. Walau macam mana pun dia tak berhenti dengan didikan macam ni. Kes-kes makin bertambah. Makin hari makin banyak. Apakah kita tak takut? Bulan puasa ni mungkin berlaku lagi. Mereka ini terlanjur kerana kawan, social activities dan bermacam-macam lagi. Tak termasuk lagi dengan sugar daddy sebagainya. Semua ini adalah merosakkan institusi keluarga negara kita. Dan dia menyumbang kepada indeks kebahagiaan semakin menurun. Selangor kena serius melihat perkara ini. Dan antara perkara yang saya bangkitkan perkara ini, saban sidang saya akan cakap pasal keluarga. Sebab kita nak keluarga kita selamat, dijaga. Namun setakat ni belum nampak cahaya di hujung sorong. Bagaimana negeri Selangor boleh melihat perkara ini sebagai serius dan membuat dasar yang sesuai untuk rakyat Selangor. Tak apalah, mungkin data negeri lain tu ada menyumbang kepada data jumlah itu. Tapi kita melihat Selangor sebagai negeri yang penting, penduduk paling ramai dengan 7 juta orang, dan negeri paling kaya, have to do something seriously untuk menangani masalah keluarga yang runtuh ini. Okay, YB, dah beberapa siri kita ialah memposisikan, kita bagi tahu penonton kita antara pendekatan yang PAS bawa adalah politik solusi. Apa yang PAS Selangor sekiranya ataupun sekarang ataupun sekiranya menjadi kerajaan dalam nak menambah baik masalah yang YB sebut ni, dan ataupun mungkin juga nak memperbaiki kedudukan indeks kebahagiaan tu? Jika jadi kerajaan, insya-Allah kita akan buat dasar dan polisi. Kemudian ada aktiviti kawalan. Termasuk aktiviti kawalan yang melibatkan pelajar sekolah agama. Jangan fikir anak-anak kita sekolah agama ni selamat. Jangan fikir begitu. Salah. Sebab di situ ada homoseksual, lesbian dan sugar daddy. Saya pernah bertanya kepada Exco Negeri Selangor, Exco Agama, apakah perancangan dan aktiviti kerajaan negeri untuk mengawal gereja-gereja ini di sekolah agama? Jawapannya hanya tak ada. Dan kita harap mereka faham dan mereka sedar. Dan ibu bapa mainkan peranan untuk mengawal anak mereka. Tak boleh macam tu. Sebab
gejala macam ni bukan sekat sekolah biasa, sekolah agama pun berlaku. Betul. Ni adik angkat abang angkat ni menjadi penyumbang kepada gejala tak senonoh ini. Oleh kerana itu, bila kita jadi kerajaan, kita akan buat dasar. Kita akan tengok negeri-negeri lain. Kelantan contohnya, Terengganu contohnya, mereka ada dasar untuk mengawal aktiviti, elakkan pencemaran bebas supaya gejala terkutuk ni tidak memasuki persekitaran remaja. Ya, dan Terengganu merupakan nombor 1 paling bahagia. Ya, Terengganu negeri paling bahagia. Jadi dasar polisi tu, kerajaan kena buat dasar polisi dan injek kewangan untuk kempen yang lebih, ajak ke komuniti terlibat, ajak persatuan penduduk terlibat, bentuk NGO yang banyak supaya kesedaran masyarakat terhadap masalah gejala sosial dan menyumbang kepada keruntuhan keluarga itu semakin hari semakin menebal dan kita sama-sama sayang keluarga kita. Okey, saya dapat merasakan bahawa akan ada penonton yang komen, apa kaitan YB dengan kalau pas nak selesaikan kebahagiaan ni dengan ekonomi, dengan peluang pekerjaan kepada rakyat Selangor, khususnya dengan masalah sampah, apa relate-nya? So kalau kita bahagia pun, adakah masalah-masalah lain boleh selesai? Masalah lain itu berkait dengan kebahagiaan. Ya. Okey. Kalaulah kita ada pendapatan yang banyak, bercakap tentang pembangunan, tetapi hanya di sektor-sektor tertentu sahaja dan di kawasan tertentu sahaja. Di kawasan perbandaran sangat tinggi pembangunan dia. Luar bandar tersorot. Dan ini menyumbang kepada ketidakbahagiaan kerana pengurusan sampah tidak bagus. Banjir, hujan sekali 2 jam dah banjir. Syahalam tu bukan bangi, bukan ulangan. Betul. Itu sementara lagi lah. Ya. Masalah banjir. Dan Tuanku Sultan berkali-kali tegur. Ya. Masalah banjir. Sampah lagi. Jadi ini menunjukkan bahawa kita tak memberikan fokus yang betul kepada penggunaan perbelanjaan kewangan negeri. Menjadi punca kepada ketidakbahagiaan. Belum cakap pasal polusi lagi. Itu baru penyelesaian masalah asas rakyat. Walaupun ada produk rahmah, jualan murah kepada rakyat Selangor, tapi tak sampai ke bawah. Yang akan membeli orang sama. Apakah dia melata sampai bawah? Tak melata sampai bawah. Akhirnya berbangga dengan produk, berbangga dengan pendapatan, tapi tak sampai menyenangkan rakyat. Simple saja. Simple saja. Kalau rakyat itu bahagia, mereka tak bercakap tentang makan yang tak dapat. Tak bercakap tentang pekerjaan yang tak cukup. Betul. Tak bercakap tentang kemiskinan yang semakin hari semakin banyak. Betul. Bayangkan saudara Hezri, kita punya pendapatan sangat tinggi, tapi jumlah penerima zakat juga tertinggi di Selangor. Kita spend 1 billion per year untuk menyara penerima zakat. Bukan saya nak menafikan mereka layak, bukan nak menafikan keupayaan pusat zakat, tidak. Tapi angka ini menunjukkan bahawa kita gagal mengurus kemiskinan negeri kita. Itu menyumbang kepada ketidakbahagiaan negeri. Faham? Setuju. Menteri Besar kata kadar ini disumbangkan oleh orang luar Selangor yang datang ke Selangor. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Cerita orang luar Selangor masuk Selangor ni bukan hari ini. Ya, betul. Betul. Sebelum merdeka lagi cerita dah ada. Betul. So, you don't talk about something yang nonsense. Betul. Jadi kita sebagai negeri yang maju, bantu semua yang datang sini. Mereka datang bukan cari makan sahaja, mereka datang untuk bekerja, menyumbang kepada ekonomi negeri. Bukan bawah-bawah. Mereka atas pun, PTD, level-level atas pentadbiran negeri, dari mana? Sebahagian besar daripada luar Selangor. Dan mereka menyumbang kepada ekonomi Selangor. Apakah salah kalau kita jangan sebut bab tu? Ya. Jangan sebut bab orang luar Selangor menyumbang kepada kemiskinan. Jangan sebut. Sebab mereka datang untuk menyumbang. Tapi mungkin selepas beberapa tempoh mereka sakit. Kemalangan. Dibuang kerja. Dan sebagainya. Mereka menjadi miskin. Ya. Faham? Bukan mereka minta jadi miskin. Setuju. Jadi mereka terpaksa dibiayai. Dan Selangor kena melihat ini serius. Jangan sampai angka kemiskinan semakin meningkat, angka ketidakbahagiaan semakin teruk. Jadi kita ni bahagia ke? Betul. Sejauh mana kan bahagia dalam keadaan Selangor ini antara negeri terkaya, tapi indeks kebahagiaan tercorot. Okey, sebelum saya nak masuk kepada
apa politik yang YB nak bawa di tempat YB? Sikit lagi berkaitan dengan ni. Adakah Serius. Sembang serius. dia jadi seronok tau. Okey. Boleh tak YB? Boleh. Macam mana nak tanya? Boleh diubati tak? Bahasa dia boleh diubati. Boleh dirawat lagi tak? Selangor ni untuk ialah lebih bahagia dengan beberapa penyelesaian. Is there still chance? Sure. Back to drawing board. Kerajaan negeri kembali ke papan putih untuk melihat balik di mana lompong-lompong yang kena kampus. Di mana ketirisan yang berlaku. Di mana ketidakterusan yang wujud. Di mana tata kelola yang lemah. Di mana yang perlukan audit. Perlu dibuat. Sehingga 3 sidang yang lepas, saya bertanya tentang sejauh mana kerajaan negeri melakukan audit produk negeri Selangor. Tidak ada audit. So, you cakap je nak kecemerlangan delivery lah apa semua. Audit tak ada. Itu baru audit produk. Produk kebajikan. Belum audit yang besar-besar ni. Jadi, kita perlu kembali ke pagar jalan. Ke pagar jalan. Betulkan mana-mana yang tak betul. Kuatkan sendi yang lemah. Kambus lompong-lompong yang banyak ni supaya kita perbetulkan keadaan kita. Banyak lagi peluang untuk kita perbaiki, membetulkan Selangor sebab Selangor perlu lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini. And I'm sure this is what PAS is going to bring kan untuk masa akan datang, insya-Allah, sekiranya menjadi kerajaan di Selangor. Alright. So kita nak sebut menjadi kerajaan di Selangor nah. Alah, YB sembang Selangor gedebak-gedebuk. YB apa politik yang YB nak bawa di kawasan YB? Dan juga YB dah pegang berapa term Sungai Ramal. Ni term yang kedua bagi saya. Term yang kedua. Okey. Apa yang YB nak bawa ataupun apa kelainan? Sebab kadang-kadang orang mungkin macam general speaking bukan YB sajalah, mana-mana pun mungkin satu Malaysia ni dia ni dah pegang lama lah, sama je, muka pun tak pernah nampak. Apa kelainan dia bawa? So YB sendiri apa kelainan ataupun apa mungkin politik yang YB nak bawa dekat sana? Dalam konteks Sungai Ramal yang dalam disebut ketua Bangi lah. Bangi tu masyarakatnya adalah berbagai segmen, tetapi kita kenal sebagai masyarakat yang maju. Maju dari segi pelajaran, kehidupan dan sebagainya. Mereka tidak berharap kepada produk yang banyak dari negeri Selangor. Kebajikan ini tidak. Mereka nak negeri yang selesa, pembandaran yang selesa, keadaan yang selamat, dan kehendak kepuasan hak milik itu ada di tangan mereka. The majority adalah orang Melayu, tetapi hak milik tanah masih leasehold. Mereka nak convert to freehold. Jadi kami tengah berusaha untuk mendapatkan status freeholding untuk beberapa kawasan supaya orang Melayu Bangi merasa kepunyaan tu tinggi. Mereka tak rasa useless, tak berguna. Dilepas satu tempoh, kerajaan ambil alih tanah balik. Jadi kita tengah berjuang. Tak tahu macam mana untuk selesaikan sebab kita melalui cabaran yang begitu banyak. Yang kedua, kita nak membetulkan status pemilikan surau Masjid Negeri Selangor dalam kawasan saya. Dekat 100 buah surau, separuh tu tak tahu status lagi. Oh, ya. Siapa pemiliknya? Bukan main imarah lagi. Dengan pembangunan surau yang bukan besarnya. Tapi statusnya, siapa pemiliknya? Tak pasti. Kami nak bergerak ke arah itu. Sebab orang Sungai Ramal, khususnya Bangi ni, mereka nak status yang selamat. Sebab itu kami buat kempen di Bangi ni adalah Bangi bersih, selamat, prihatin. Itu slogan from your side? Yeah, from our side. Supaya kita nak kepuasan masuk ke jiwa. Mereka bukan bercakap pasal wang ringgit saja. Mereka dah kaya dah. Yang miskin pun ramai juga. Kebanyakan mereka dah senang. Jadi kita nak kehidupan mereka ditingkatkan dengan kepuasan jiwa melalui beberapa pendekatan yang saya buat, insya-Allah. Bahagia ke Sungai Ramal? Bahagia semua, ya bahagia. Tetapi bukan 100%. I see. Sebab dia bergantung dengan persekitaran dan juga faktor-faktor luaran yang menyumbang ketidakbahagiaan masyarakat Sungai Ramal. So itu Sungai Ramal. Don, kalau kita sebut parlimen, bahagia ke Bangi? Tidak bahagialah.
Sebab dia menyumbang kepada indeks ketidakbahagiaan Selangor. Ya, logik juga. Okey. Andai kata, of course, benda ni subjektif. Kita tak tahu bila next PRU dan sebagainya. Berkemungkinan, let's say YB bertanding lagi, kan? Wallahu a'lam. Now, let's say you bertanding dan menang lagi. Kalau tadi kelainan mungkin, tapi apa pembaharuan mungkin next in the future yang YB rasa YB nak bawa sekaligus, mungkin mana tahu masa tu dah kerajaan yang boleh menyumbang kepada apa dia panggil, naiknya bahagianya Selangor tu. Yang pertama, benda tu belum berlaku. Ya. So tak boleh kita nak menjanjikan apa-apa. Ya. Nanti kalau kita berjanji, dia kata macam perjanjian tu lah. Tapi we have a plan. Kita ada plan. Plan ni bukan setakat untuk Sungai Ramal, tapi plan untuk Selangor. Alright. Kita ada program, saya tak bagi istilah sini lah kan. Istilah je kan pecah orang. Kita ada plan yang proper untuk membangunkan semula Selangor supaya indeks kebahagiaan tu meningkat dan kelestarian Selangor itu semakin terjaga, insyaAllah. InsyaAllah. Oh, tak boleh cerita begitu pasal ni. Tapi alamak, kita ni try nak korek kan. Dia pandai dia simpan dia. Okey, alhamdulillah. Okey, kita pun sebenarnya dah berada sikit sepat di penghujung sebelum kita pergi kepada trivia. Tadi tak sempat nak tanya, aktiviti Ramadan YB dengan bukan bulan Ramadan, ada berubah ke, sama ke? Contoh macam sebelum ni ada panel kita yang kalau bukan bulan Ramadan brisk walk pagi, tapi bila Ramadan ni ditukar ke petang sebelum berbuka. Ataupun YB macam mana? Jumpa masyarakat mungkin kurang di siang hari, banyaknya masa moreh ke? Macam mana? Seperti biasa, saya akan bergerak subuh. Okey. Kemudian masuk office. Subuh maksudnya solat subuh di solat subuh di pelbagai perbezaan surau-surau. Alright. Okay. Kemudian bulan puasa kita bergerak kembali asar, maghrib sampai ke tarawih lah. Itu adalah normal bagi seorang YB di bulan puasa. Di waktu-waktu siang hari ni sama ada masuk pejabat atau ziarah kebajikan yang ziarah kebajikan teruskan walaupun puasa. Iya. Right. Sebab kita pergi hospital, pergi rumah orang, dan mereka yang sentiasa kita lihat keperluan-keperluan mereka, insya-Allah. Okey, maksudnya not much different lah. Cuma malam tu tarawih bersama masyarakat. Bezanya adalah kita akan lebih kompak sebelah malam. I see. Tapi dapat juga ni culik YB malam ni. Ini hasilnya pasal ni. Okey, alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Okey, kita sebenarnya dah nak di penghujung. Sebelum nak pergi kepada kata-kata terakhir penutup YB sebelum pada pesanan, kita ada soalan trivia. Boleh standby ya? Okey, macam biasa trivia ni saya akan ajukan kepada YB dua pilihan. YB pilih satu saja tanpa perlu sepanjang penjelasan. You have to think fast. Okay. Mari kita tengok beberapa yang boleh. Okay, ready. YB Kopi ke teh? Kopi. Okay. SUV ke sedan? SUV. Apple ke Android? Android. Android, okay. Seluar jeans ke seluar slack? Alamak, jeans lah. Jeans. Tapi dia pakai slack. Ini nak propose sikit lagi. Okay. Oh ya, jeans. Alright, okay. Alright. Buka puasa dengan air buah atau air kosong? Air kosong. Oh, bagus. Rendang ayam atau rendang daging? Daging, sama. Okay. Cekak musang atau teluk belanga? Cekak musang. Oh, okay. Cekak musang, right. Idealistik atau realistik? Realistik. Debat terbuka atau rundingan tertutup? Rundingan. Undi popular atau keputusan berani? Keputusan berani. Good. Alright. Ini best. Last saya tanya kat semua. Jadi pemimpin atau jadi inspirasi? Inspirasi. Masya Allah. Setakat ni tiga-tiga panel pilih jadi inspirasi. Okay, YB. Sikit pesanan mungkin ataupun harapan. Apa sajalah dalam tempoh seminit dua ni. Dan juga boleh selit ucapan Ramadan. Mana tu nak ucap raya ke sekali. Boleh. Silakan YB. Pertamanya, terima kasih kerana mengundang saya dalam What's Next ini. Banyak-banyak podcast yang saya hadir ni, podcast yang bercampur santai dengan serius.
Selama ni apa banyak apa serius? Banyak serius lah. Okey. Jadi kita dapat suasana yang sedikit gembira pada malam-malam ini. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada penganjur, juga mengucapkan selamat berpuasa kepada muslim-muslimat di Malaysia khususnya dan di Selangor. Mudah-mudahan puasa ini menjadikan kita lebih baik dari tahun lepas, dan jangan lupa jaga keluarga kita, jaga ahli anak-anak kita, jaga komuniti kita. Biar berpadu, semangat ini kita kuatkan untuk kita menjadikan Selangor lebih baik nanti, insya-Allah. Lebih bahagia juga, insya-Allah. YB, tahun ni raya kat mana? Di Bangi. Okey, saya akan sampai. Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih. Kita ucapkan kepada YB Syafiq Ingah. Alah, rasa macam tak cukup lah. YB tambah sikit boleh tak? Mana? Bukan apa. Saya ni, kita awal pelibatan kan, dia dah jadi pimpinan. Kita dah minat dia, mengidolakan dia tu lama kan. Bila dapat satu sofa ni, kita tak panggil sepentas. Satu sofa bersama ni, dia teruja dia lain Allah macam lah. Allah. Tapi bila ni dah nak habis pula kan. Okey, apa-apa kita ucapkan lebih banyak terima kasih YB. Walaupun sibuk tapi sudi bersama dengan kita. Kita ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tuan-tuan tengok teruskan bagi yang belum follow, yang belum subscribe 3 channel ini, TikTok dan juga YouTube WN Studio, FB page PAS Selangor. Untuk siri kali ini, Selangor Bahagiakan Kita, dah pun kita kupas bersama dengan tetamu kita YB Syafiq Ingah, Ahli Dewan Negeri Sungai Ramal. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi macam biasa. What's next for Selangor? Kena tonton What's Next podcast. Kita bertemu lagi insyaAllah. Daripada saya Hezri Yassin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na 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 na. What's next? What's next? Na na na.